Ini Encik tak boleh buat apa-apa ke? Dia orang buat rumah haram atas saya punya tanah. Ini bukan rumah haram. Habis kalau bukan rumah haram? Ini makruh. Di atas bumi pun bukan. Di atas hawa-hawangan pun bukan. Jadi Encik tak boleh buat apa-apa ni? Belum ada undang-undang yang boleh pecah rumah atas pokok. Hei, musibat. Tiga-tiga orang turun. Kau ni siapa lah? Ini tanah aku. Kami bukan buat rumah atas tanah kau. Atas pokok. Pokok ni dalam kawasan aku. Adik. Ya. Mat. Mari, Mat. Kau tolong gajikan pokok ni. Alamak tu. Andi. Kami surrender. Sudah. Berhenti. Oi, tuan tanah Kedaung. Kami boleh keluar pada tempat ini. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat. Asalkan nak keluar saja 5 syarat pun tak apa. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Itulah syarat-syarat Do Re Mi.